Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar penonton yang dirahmati Allah? Tonton bersama dengan kami dalam program Kari Podcast. Kita nak santai-santai, kita nak bercerita tentang pengalaman hidup Datuk Ustaz Kazim Ilyas Al-Hafiz. Mungkin ada yang sedih, ada yang gembira, mungkin ada yang memalukan ataupun mungkin ada yang memanaskan jiwa. Apapun tuan-tuan dirahmati Allah, kisah ini adalah kisah benar yang berlaku dan pengalaman yang berbahagia Datuk Ustaz Kazim Ilyas Al-Hafiz. Kita nak lihat, nak belajar. Kita nak belajar mengenai ibrah ataupun hikmah di sebalik peristiwa-peristiwa yang berlaku. Kita nak sembang-sembang santai. Kita nak menyelami jiwa dan kehidupan pengalaman pendakwah bebas kita yang bahagia Datuk Ustaz Kazim Ilyas Al-Hafiz. Mungkin tuan-tuan tertanya-tanya, di manakah yang bahagia Datuk? Yang bahagia Datuk ada bersama dengan saya. Di sebelah kanan saya, Assalamualaikum yang bahagia Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di mana dapat idea nak bercerita tentang Kari Podcast ni Datuk? Sejak dah nak mati ni. Subhanallah. Setakat ni, ini adalah kali pertama yang bahagia Datuk menceburi ke ataupun sebelum dah ada pengalaman podcast Kita dah banyak podcast yang saya sertai. Dan tapi podcast tu tak ada bersiri, berturut-turutan. Kadang buat rakaman 2 jam, 4 jam, kemudian habis. Kemudian kita masuk podcast yang lain pula. Ya. Tapi untuk Kari Podcast ini kita mensasarkan bersiri-siri. Diceritakan pengalaman saya supaya anak-anak saya tahu, anak cucu saya tahu, kisah tentang bapak dia orang, kisah tentang Tok Wan dia orang bila saya dah tak ada nanti. Subhanallah. Jadi begitu juga dengan, saya harap pada semua penyambung legasi dakwah, belajar, ambil tahu. Saya tak hebat mana Mat, tapi saya rasa pengalaman ni patut dikongsi bersama sebagai satu, kita sebut pengajaran, belajar supaya benda-benda yang tak elok tak jadi pada kita. Kalau jadi, apa kita nak buat? Jadi itulah yang saya cakap. Dulu kita buat filem, kemudian kita nakkan buat lagi filem. Tapi berapa banyak filem yang boleh digambarkan? Mungkin hanya dalam 1 jam, 20 minit, 2 jam. Dia tak mencakupi semua. Jadi saya harap dengan adanya Kari Podcast ini, boleh, mungkin satu hari nanti orang akan buat cerita, orang akan belajar dan mereka akan ambil apa yang kita cakap dalam Kari Podcast ni untuk buku dia orang, untuk filem, drama dan sebagainya. Baiklah tuan-tuan yang dirahmati Allah. Kita nak angkat satu peristiwa yang kita perlu belajar bagaimana menghadapi situasi kalau dalam hidup kita ada perkara yang datang yang memalukan kita. Kita nak mulakan podcast kita kali ini bersama dengan Yang Bahagia Datuk. Kita nak bercerita tentang, pernah tak dalam hidup Yang Bahagia Datuk benda ataupun perkara yang memalukan sehingga kan mungkin benda tu mendownkan ataupun menjadi satu titik untuk bangkit daripada kelemahan tu Datuk? Ya, setiap daripada kita mungkin kita akan melalui satu pengalaman yang memalukan. Jadi tak terkecuali saya. Betul tu? Ya, betul, banyak pengalaman yang memalukan, yang jadi tak seronok dan sebagainya kan. Malu tu bukan tahap malu-malu biasa, malu tahap gaban lah kita. Malu sebab nak berdakwah ke atau dalam macam-macam malu. Keluarga ke? Malu je lah. Malu. Tapi kalau saya orang tak terkenal sangat, saya kurang malu ya. Tapi sekarang ni bila jadi malu tu, orang kenal pula, lain macam malu dia Mat. Contohnya apa kan? Saya pergi ke Alustar, naik kereta saya, kereta putih saya tu. Balik habis program siang, petang sampai dekat RNR Gurun. Saya kata dekat saya punya pembantu saya, Baharudin Musa nama dia. Saya kata singgah sekejap, saya nak ke toilet dan boleh kita beli makanan sikit, jajan makanan kereta. Saya pun, driver saya parking kereta, kita orang berjalan lah pergi ke toilet di RNR tu. Kemudian balik tu singgah beli apa semua. Saya pun berjalan ke kereta.
Bila saya berjalan ke kereta saya pun buka lah pintu automatic door kan, sliding door tu. Bila saya buka pintu tu, saya tengok ada baby seat dalam seat tengah saya tu. Masa bila pula aku ni ada budak? Rupanya silap masuk kereta orang. Astaghfirullahalazim. Jadi Ni nak pergi ceramah ni. balik pada Nak ceramah. balik ceramah. Astagfirullah. Jadi drivernya ada, isteri dia ada. Oh, sudah. Ha ustaz, apa hal? Astagfirullahalazim, silap kereta bang. Minta maaf bang. Mana nak letak muka mat? Oh, Dah nak masuk dalam dah. Saya tengok ada tahun bila tu? baru tahun lepas. Oh, dekat sangat. Jadi macam mana nak cover malu tu? Macam mana nak cover malu? Saya pun pening tu. Gitu. Jadi kalau orang tak kenal saya, Ya, tu. mungkin orang halau saya, kamu ni nak merompak ke apa? Tapi nasib baik dia kenal saya. Ustaz, apa hal Ustaz? Ini kereta abang, Astagfirullahalazim. Yang BA saya pun tak. Astagfirullahalazim, Baharudin. Oh, Baharudin. Kan, saya ni jenis jalan keluar je. Bila keluar pada kereta tu, keluar je lah. Bila balik, tak tengok nombor lah. Masuk je, kereta asal putih je, kereta aku lah. Rupa-rupanya kereta orang. Dia pun tak minta takat gambar tu. Tak ada. Minta maaf bang. Saya silap kereta bang. Mana sama ingatkan abang. Rupanya sebelah sana kereta saya. Jadi, sejak daripada situ, Mat. Walaupun setahun, sejak dari situ, bila saya nak naik kereta je, mesti saya tengok nombor kereta. Mesti saya tengok, ni nombor kereta aku, baru aku masuk. Saya malu, Mat, nak letak muka mana. Agak-agak orang yang tengok podcast ni macam mana tu? kalau perasan podcast ni bolehlah tulis-tulis nombor telefon ke. Kalau ada kita minta lah. Kereta dia warna putih. Warna Jenis putih. jenis saya rahsiakan. Nanti ramai pula ngakunya. Jenis saya rahsiakan. Jadi itu contoh, Mat, pengalaman yang memalukan. Ibrah dia apa? Pengajaran dia apa? Betul. Berhati-hati. Berhati-hati. Nak buka pintu kereta ke, nak masuk kereta ke, apa benda ke, tengok dulu. Belajar dulu. Tengok nombor baru masuk. Sebab kadang-kadang kereta sama je, design sama, nombor pun hampir-hampir sama. Tapi bila masuk dalam, lain pula orang dia. Nasib baik orang tu baik dengan kita. Kalaulah dia kata something ke apa, dia tumbuk dengan kita. Jadi bergaduh kita. Sebab tu malu-malu juga, tebal-tebal muka juga. Tapi ada pengajaran. Lain kali berhati-hati. Macam cerita apa? Piramli yang badan besar salah masuk rumah tu. Sejak bila aku ada isteri? Masnah ke tu? Masnah ke tu? Silap masuk dalam rumah. Bila masa pula aku berbini je. Ya. Baiklah tuan-tuan dirahmati Allah. Kita nak teruskan persoalan. Kita masih membicarakan santai-santai dengan Yang Bahagia Datuk. Cerita tentang perkara yang memalukan. Saya nak tanya personal dengan Yang Bahagia Datuk. Mungkin tak pernah tanyalah. Kali ni kita nak ambil peluang kita tanya. Adakah perkara yang memalukan Datuk? Yelah, Datuk ada nama. Datuk berceramah, jaga sekolah. Tapi Datuk juga terpaksa juga meniaga, Datuk. Adakah memalukan bagi seorang penceramah macam Datuk nak kena meniaga juga? Adakah benda itu memalukan, Datuk? Ya. Saya terlibat dalam perniagaan pada tahun 2001. Dulu saya jadi imam. Bila saya tak jadi imam masjid, saya berniaga. Tapi saya ada kedai. Saya ada kedai, yang mana kedai tu saya tingkat atas, tak silap saya pejabat lawyer. Bawah kedai saya sewa. Sewa murah, 1,500 masa tu. Jadi saya berniaga pakaian baju, berniaga kitab, berniaga barang-barang lah. Barang-barang ibadat. Kemudian saya bila ceramah tu, Mat, orang bagi duit zaman tu RM150. Masa tu pergi ceramah kuliah maghrib di Teluk Intan, Ipoh Teluk Intan 150. Kalau ceramah di Taipei 100 bagi dia. Tahun itu. Minyak lagi, makan lagi, apa semua lagi. Paling tinggi saya dapat 200,500. Masa tu kuliah maghrib di Pulau Pinang. RM250.
Kadang kalau di Ipoh ni RM30. Kuliah maghrib RM30. Paling banyak pun RM50. Itu kira besar lah. Dalam tahun 90-an, tahun 2000. Jadi macam mana nak menampung? Terpaksa meniaga, Mat. Saya meniaga barang-barang jenama anak saya. Irham. Minyak wangi Irham. Kismis Irham. Jadi Masih ada sampai sekarang tu? masih ada 20 lagi. tahun lagi. Masih lagi 20 ada tahun. jenama Irham tu kita pattern kan. Dan sekarang jadi produk. Dan Irham pun dah kahwin dah. Kahwin dah, Dah dapat ada anak dah ada cucu dah. Ya Allah. Jadi ambil nama Irham. Subhanallah. Beli minyak wangi. Anak-anak saya 5 Ya. orang ni. Beli botol semua, bubuh semua, kismis, baca Quran semua, kemudian botolkan, pakai tudung, apa semua, nak bubuh. Anak-anak saya yang buat. Dan saya dengan PA saya, masa tu almarhum Anwar, dengan drivernya Aziz Zaimi. Jadi bawa naik kereta Iswara. Habis ceramah je. Kereta pertama Kereta yang pertama saya Mitsubishi Galant. Mitsubishi Itu Galant. kereta yang pertama tahun 1978 punya Mitsubishi Galant. Kereta kedua? Kereta kedua Mazda Ford Testa. Kereta kedua, kereta ketiga Kancil. Jadi Mitsubishi Galant tu lubang di bawah. Oh, subhanallah. Dekat lantai dia. Ada gambarnya lagi tak? Gambar ada nombor kereta tu. Kena tepek sikit ni. Kena tepek sikit tu kalau ada gambar-gambar. Nombor plate dia NN 9035 ke lupa, saya lupa. Tapi NN. Jadi bila naik tu, bila buka lapik tu nampak lantai macam Flintstone. Astagfirullah. Jadi bagi saya itu beli dengan orang ke beli baru? Beli second hand. Second hand. Tak tahulah second ke third hand ke, tak tahulah. Masa itulah beli. Itu berapa tu harganya waktu tu? Masa tu harga RM12,000. Uyuh, mahal. RM12,000 Mitsubishi Galant. Mula-mula pakai masa tu. Subhanallah. Itu Datuk cash ke? Hutang. Masa tu boleh loan. Subhanallah. Boleh loan lagi. Kereta tu okey lagi lah. Tahun 78 keluaran. Jadi okey lagi lah. Tapi itulah repuk sana repuk sini lah. Jadi kadang-kadang segan juga kan. Kita ceramah, kadang kita berniaga. Tapi nak buat macam mana? Buat macam mana kan? Masa itu kita nak buka sekolah. Permulaan nak buka sekolah, cari dana. Paksa. Dan kita pun tahu ada tempat yang kita boleh berniaga, ada tempat yang tak boleh berniaga. Kalau dalam masjid kita tak promo. Kalau di luar tak apalah. Tapi masa itu kita nak buka sekolah kita Al-Barakah, maka tidak adalah perasaan malu, paksa. Kita nak minta derma lagi malu. Kita nak kutip lagi malu, kutip duit je lagi malu. Baik kita ada produk kita sendiri, nak beli, tak nak beli sudah. Duit daripada jualan tadi masuk sekolah. Saya rasa itu lebih baik daripada saya nak buat sekolah, siapa nak derma boleh lah. Main Elio tak nak saya. Jadi kita berniaga. Dengan susah payah itulah akhirnya Al-Barakah berkembang sampailah sekarang. Baik, Alhamdulillah. Tok, soalan terakhir boleh Tok? Berkaitan dengan memalukan ni. Ada juga kita dengar, kita ni orang baru, budak muda. Jadi kita tengok asatizah kita yang dah berpengalaman. Kita follow daripada kecil. Kita dengar macam-macam tuduhan, tohmahan. Di antaranya dia orang tuduh ustaz-ustaz fulus. Ustaz ni tak bayar zakat. Ada yang kata dia tuduh ustaz tak bayar zakat, ustaz tak bayar income tax. Ni betul ke Datuk ni? Ini perkataan tu sangat memalukan kalau berlaku pada satu-satu pendakwah asatizah kita. Tapi benda tu betul, ketuduhan tu sebenarnya tu. Mungkin ada yang buat, mungkin ada ke macam mana tu? Saya bercakap bagi pihak saya je lah. Betul. Pihak ustaz lain saya tak tahu lah. Tapi setahu saya ustaz-ustaz lain pun bayar juga income tax. Ya betul. Ya, pendakwa pun income tax. Dan income tax sekarang pun rajin ngejar. Ustaz pun dia kutip juga. Jadi kalau ada yang mengatakan bahawa ustaz-ustaz ni tak ada bayar income tax, tu satu tuduhan yang tak betul. Saya adalah seorang penyumbang kepada cukai negara. Dan jumlahnya sangat besar bagi seorang yang miskin macam saya ni. Jadi kalau ada yang kata, ustaz-ustaz ni seronoklah cukai pun tak bayar. Bagi tahu di mana cukai tak bayar. Pergi ke lembaga hasil, type tengok nama Ustaz Kazim, berapa cukai dia bayar. Kita tak pernah miss sejak beberapa tahun lama dah.
Zakat betul juga. Yang macam saya terlibat dengan jabat zakat. Beberapa negeri, saya terlibat dalam program-program zakat mereka. Takkan saya tak bayar zakat. Ya tak muruna nas bil bir wa tansana anfusakum. Kamu suruh orang buat baik tapi kamu lupa pada diri kamu, itu tak kena. Jadi jangan kita menduduh orang. Ya, tapi kalau betul tak bayar zakat, malu kan? Kan kita suruh orang bayar zakat, tiba-tiba kita sendiri tidak membayar zakat. Jadi jangan kita melibatkan diri dalam satu-satu benda yang boleh memfitnah orang, menuduh orang. Jadi macam pengalaman yang memalukan Ustaz Ahmad. Tak. Saya ni orang Felda. Ya. Asalnya orang kata orang susah. Hidup saya ni, dulu saya jadi pengawas sekolah. Pengawas sekolah. Garang lah. Tak adalah garang kan. Baju pengawas sekolah, baju biru muda. Seluar biru tua. Bila dilantik jadi pengawas, tingkatan 4. Tak ada duit Allah. nak beli seluar. Jadi saya beli seluar pengawas tu daripada bekas pengawas yang dah berhenti sekolah habis. Astagfirullah. Dia kata 5. Ya, Dia jual RM15. RM15. Weh, mahal juga tu. Oh, mahal-mahal. Ini Datuk tak pernah cerita ni. Ini tak pernah Jadi siapa-siapa saya tengok. tingkatan 4 tu beli tu kan. Oh. Beli seluar dia pakai. Astagfirullah. Dah lusuh seluar dia. Lantak lah janji seluar biru. Oh. Nak pakai yang duit tak ada. Kalau harga sebenar zaman tu berapa kalau yang baru tu? Memang 35 Oh, kot. mahal. Memang mahal lah. Kira mahal. 35 Kalau kira besar lah. tempah lagi lah. Jadi sampai habis sekolah saya tak pernah pakai seluar baru. Astagfirullah. Subhanallah. Masa tingkatan 4 saya dilantik sebagai pengawas perpustakaan juga. Subhanallah. Jadi tugas saya petang. Saya sendiri pun tak pernah pergi perpustakaan. Tiba-tiba lantik jadi pengawas. Mana saya tahu. Saya tak pernah masuk lah library sekolah. Sekolah saya bukannya ada library besar pun. Sekolah Felda kan. Cikgu pernah tanya tak sebab apa cikgu-cikgu ni nampak Datuk punya kepimpinan tu? Yalah, Dia pernah beritahu tak? Mungkin sebab nampak handsome kot. Ada remoh lagi kot. Subhanallah. Jadi bila saya dilantik sebagai pengawas perpustakaan, petang tu guys. Apa pula baju aku nak pakai, seluar nak pakai. Jumpa seluar putih tu. Kembang di bawah, mana saya tahu. Saya pakai seluar tu. Seluar rupanya seluar baggy tu, 70-an. Saya pakai seluar kaki kembang, saya masuk dalam library tu semua budak-budak gelak kat saya. Tengok ketawa, apa hal dia kau ni ketawakan aku ni. Baru saya tahu itu fashion tahun 70-an. Saya boleh pakai tahun 88. Jadi saya tak pernah jumpa, saya tak pernah pakai seluar jean. Bila saya pakai seluar jean? Tahun 1990. Tahun 1990 saya pakai seluar jean. Masa tu saya sekolah Arab. Kawan saya tu nama dia Ridwan. Satu rumah dengan saya. Dia ada adik nama dia Din. Dia datang rumah kita orang bujang masa tu, duduk rumah belajar. Dia pakai seluar jean. Cantik pula aku tengok seluar jean. Jadi saya kata, Din, seluar jean kau tu bagilah kat aku. Engkau ambil seluar aku. Tukar. Bila saya pakai, dia seluar jean tu tak ada butang yang menyambung di atas tu. Dia tarik zip je. Butang tak ada. Oh, sudah. Saya tak apa, tak ada masalah saya cakap. Pakai tali pinggang. Okey juga. Oh, itulah pertama kali saya pakai seluar jean. Duduk sekolah Arab di Batu Kurau. Hari Ahad tu pergi ke cuti. Pergi ke Tepin. Pakai seluar jean. Baju Raihan. Pakai baju Raihan masa tu. Lagu maksud baju Raihan ni lah. Baju kurta lah lebih kurang. Orang pakat tengok saya tau. Orang tunggu bas tu orang tengok saya tau. Rupanya terbuka. Aduh, baru saya perasan. Astaghfirullahalazim. Terbuka zip. Pasal tak ada kancing di atas.
Ini pun malu, Mat. Subhanallah. Tapi lantak je lah kan. Orang akan kenal saya tahun 90. Siapa kenal saya? Tahun 90 orang tak peduli saya. Lantak engkau lah. Tapi itulah. Punya nak pakai punya. Nak merasa, Nak Mat. merasa kan. Macam mana. Siapa pakai seluar jeans tu kira hebat lah tu zaman tu. Dan sampai sekarang saya tak pakai seluar jeans. Sejak dari situ lah. Peristiwa tu. Peristiwa tu. Subhanallah. Jadi tiap-tiap kali ibrah daripada situ, Mat. Apa-apa pun mesti saya sekejap-sekejap saya tarik, saya pegang kepala zip tu betul tak kat atas. Sejak daripada itu, Mak, saya takut pengalaman mengajar erti kehidupan menakutkan saya, jadi fobia sampai sekarang ni. Yang seronoknya saya berjalan seorang, tak ada siapa nak khabar. Ya. Masa tu pergi Tepin seorang-seorang, naik bas daripada Batu Korau pergi ke ke Tepin, tambang RM1. Jadi daripada situ belajar. Nak duduk dengan orang, nak buat apa pun, zip kena tarik, tali pinggang kena kemas, butang kena kemas. Jangan sampai ada pengalaman yang memalukan. Saya ada sekali tu. Waktu tu naik train. Tapi Cina tu baik, dia bisik kat saya. Zip tak tutup. Baik tu, memang baik tu. Sempatlah tutup. Sebab tu kalau kita jumpa benda-benda macam tu, bagilah tahu. Kan? Zip tak tutup ke, cabai dekat gigi ke, kan? Ada tak hidung kat hidung ke, tolong bagi tahu. Ya, kena bagi tahu tuan-tuan. Kadang-kadang kita anggap benda tu lantak engkau lah. Hari ni kita menyelamatkan malu orang. Mungkin satu hari nanti orang lain pula yang menyelamatkan malu kita. Apapun pengalaman yang memalukan ini mengajar kita supaya jangan kita gopoh. Jangan kita ambil ringan. Ya, kadang-kadang memalukan juga, Mat. Bila saya kahwin tahun 94, saya pergi rumah pengantin yang salah. Bayangkan. Pakai baju Melayu. Kereta 4 biji belakang. Hantaran. Masa tu mak saya kat depan. Kereta sebuah. Saya tak pernah pergi rumah isteri saya. Saya tak pernah jumpa bapak dia. Rumah dia pun saya tak tahu. Masa itu mana ada Waze. Mana ada Haji Waze, alamat, location ke, tak ada, mana ada kan. Jadi jalan di kampung Bukit Raya tu, satu hala je, Mat. Kalau berselisih, satu kereta kena berhenti. Jadi bila berselisih kereta mak saya lepas. Kita orang di belakang sangkut dengan kereta sebiji ni. Kita bagi dia lalu dulu. Barulah kereta kami ni ikut jalan. Akhirnya telefon tak ada, handphone tak ada. Nak tanya mak di mana? Mana pula rumah pengantin ni? Nak akad nikah ni, Mat. Akhirnya sampai depan tu, ada rumah kenduri kahwin. Saya kata kat driver saya, dah meninggal dah driver tu. Ustaz Saleh, almarhum. Saya kata, "Leh, ni sampai ni pengantin kot." Kami pun parking cantik punya. Saya pun dah keluar pada kereta, betulkan kopiah, betulkan samping. Sepupu saya, kakak saya dah keluarkan hantaran dah. Pegang nak lintas jalan dah. Datang satu pakcik tu. Namanya apa kenama lah. Meninggal lah orang tua ni. Dia datang naik motor. Dia kata, bukan di sini rumah pengantin, depan lagi. Allah. Silap rumah, Mat. Sekali silap lah. Bayangkan orang yang dalam kemah tu, pengantin dah sampai. Malu letak muka mana, Mat? Di mana nak letak muka, Mat? Subhanallah. Masuk balik dalam kereta. Jalan balik. Tak tengok orang. Bayangkan kalau Pak Cik tadi, dia tak datang. Nama dia Pak Long Eh. Kalau lah Pak Long Eh tu tak datang, manggil, masuk dalam rumah pengantin dah bersila, Mat. Silat-silat pengantin perempuan tu selak kot langsir dia. Mak, bukan yang ini, mak. Ni bangla mana pula ni. Malu, Mat. Subhanallah. Silap rumah pengantin. Kemudian
Sampai rumah pengantin perempuan, masuk. Baris lah kami. Datang naik qadi pula. Dia pergi tanya dekat kawan saya, betul ke alamat ni semua. Kawan saya pun tengok naik qadi tu. Bukan saya yang nak kahwin Tuan Haji, yang nak kahwin ni. Sebab saya rambut tak potong, baju pun selekeh. Sebab saya kahwin umur muda, 22 tahun. Mana saya tahu. Nak buat facial ke, nak pakai baju ke, janji akad nikah jalan je lah. Jadi saya tak pernah ada pengalaman. Ya. Nak tengok orang kahwin ke, saya bukan jenis campur dengan orang. Jadi itu menjadikan saya jadi segan. Ya, duduk di rumah pengantin tu. Rumah isteri saya lah masa itu. Keluarga dah balik, tinggal saya seorang. Apa saya nak buat? Saya tak kenal keluarga, saya tak kenal adik-beradik dia. Nak nyembang dengan siapa? Macam zaman sekarang ni orang nak jadi menantu dah kenal habis dah. Betul. Dah berjalan dah semua dah. Jalan. Tengok wayang lah. Tengok wayang semua pergi melancong ke Libya pun pergi. Astagfirullah. Jadi dah mesra dah. Saya tak ada. Saya duduk atas tangga tu. Pukul 4, pukul 5 petang. Apa aku nak buat roja ni. Saya tengok lori kemah sampai. Ya. Ngangkut kursi meja. 2 orang yang angkatnya. Saya kata kesian budak-budak ni ngangkat. Saya pun tukar baju. Angkat kain, angkat apa nama, baju kursi semua. Datang bapak mertua saya. Banyak ke tempahan? Oh tak tahulah. Cuti-cuti sekolah ni banyak ke orang tempahan tau. Oh tak tahulah. Ni nak hantar ke mana pula kursi ni? Tak tahu. Dia ingat saya pekerja yang kat kanopi. Dia pun tak cam saya. Astagfirullah. Jadi banyak pengalaman-pengalaman yang memalukan. Tapi bila kita fikir-fikirkan balik, yang memalukan itulah menjadikan kita beringat. Beringat. Menjadikan kita belajar, jangan gopoh, jangan tersilap. Jangan macam-macam. Dalam bahasa kita, jangan macam-macam. Subhanallah. Baik, alhamdulillah. Pasti ada banyak lagi cerita dan tajuk yang menarik. Teruskan bersama dengan kami Kari Podcast. Ini sebahagian kecil cerita bersama dengan Yang Bahagia Datuk. Kita nak belajar lagi pengalaman-pengalaman. Begitu juga dengan nasihat-nasihat. Kita nak belajar mengenai hikmah-hikmah kehidupan daripada pengalaman Yang Bahagia Datuk. Jadi insya-Allah tuan-tuan dirahmati Allah, teruskan bersama dengan kita. Kita jumpa lagi pada episod seterusnya. Terima kasih Yang Bahagia Datuk. Terima kasih juga pada penonton kita. Ya, penonton-penonton kita. Ada ke penonton-penonton? Bye-bye sikit. Hai-hai sikit. Hai. Assalamualaikum. Beruntung bersama dengan kita pada pagi ini. Kali ini tuan-tuan dirahmati Allah. InsyaAllah kita jumpa lagi untuk pusingan ataupun tajuk yang seterusnya yang lebih menarik bersama dengan Yang Bahagia Datuk. Assalamualaikum. Okey. Dah siap dalam nak?